sate Ya. Bila customer order baru buat lah. Customer order baru kita bakar sate ni. Dia kira memang panas-panas lah bang. Panas-panas. Kat sini ada sate apa bang? Kita ada sate ni, sate ayam, Sate ayam, sate daging daging, dengan sate kambing. kambing bang. Kambing. Okey. Dia satu jenis tu kita ada dua pilihan bang. Oh, dua pilihan apa dia bang? Pilihan. Dia warna oranye ni yang original. 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 Dia biasa ada rasa kurang macam apa? Ayam madu sikit lah, tapi Okey. tak manis sangat lah. Yang klasik ni macam kita buat kampung lah, dia rasa rempah. Di set ada. Yang set kita ada set. Okey. So yang set A 5 ayam 5 daging dengan nasi impit dapat 2. Bang, boleh bagi saya bang? Boleh. Ni yang set A. Okey. So 5 daging 5 ayam. Okey, dia dapat sekali dengan limun dengan bawang, nasi impit dapat 2. Okey. RM16 5 bang. Kalau ala carte harga macam mana bang? Okey, ala carte kita satu cucuk ayam RM1 3 bang. Okey. Okey, untuk daging RM1 7. Okey. Dia sama je. Dan ni adalah kuah kacang dia. Pekat bang tu. Pekat kita punya buat semua pekat-pekat bang. Okey. Okey, untuk set A ni yang 5 ayam 5 daging ni kita akan bagi 2 mangkuk kuah. Yang ini boleh buat untuk order raya bang. Ini memang untuk hari raya. Dia ada set apa? Kita ada 2 set. Okey. Set A dengan set B. Set A dia sizing macam ni. Okey. Dia kecil sikit. Okey, ni boleh muat untuk 50. So kita akan buat 25 ayam, 25 daging. Okey. Ni muat untuk 50 cucuk Untuk lah. set B macam mana bang? Okey, untuk set B. Set B dia adalah kotak yang besar sikit bang. Alright. Okey, kita boleh muat untuk ayam 50, Okey. daging 50 bang. Boleh start order bila ni bang? Boleh sekarang dah boleh start order dah. Better order awal dah bang. Untuk hari Kita raya lah. prepare, prepare. Mana nak cari bang? Pak Long Sate, section 7, Shah Alam. Okey bang. Okey, sama bang.